Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita ada sebuah istimah SL50. Kita boleh tengok SL50. Okey, istimah SL50 ni kebiasaan pengguna-pengguna macam istimah ni tak lekang dengan masalah leaking. Leaking dekat mana? Leaking dekat sini ha. Ni ha. Nampak ni. Ni apa? Dia biasa leaking kat sini. Dia kebiasaan antara oil seal blind engine ni dengan oil seal belah gearbox. Oil seal blind engine ni oil seal flywheel. So ni OC flywheel dia. Nampak? Okay, ni OC flywheel dia. Besar. Untuk yang belah gearbox, kita kena tengok ni OC tak converter dia. Ni penting kena tukar. Kalau contoh kat belah engine ni, kalau contoh crankshaft dia tu dah makan, kita dah atasi dia, buka spring ni. Spring ni kita buka. Nampak kan? Spring ni. Dalam sini ada spring. So nak kena buka. Ni dia punya sambungan dia. Buka. Nampak tu. Jangan potong yang belah sini, potong yang belah sini. Potong sikit je. Biar bagi dia fit. Lepas tu sambungkan balik. Lepas tu baru masukkan. Potong pun tak suka-suka. Nak kena tengok dia punya makan tu, dia punya line dekat crankshaft tu banyak ke tak. Pastikan tak ada benda tajam, rata, baru boleh pasang benda ni. Eloknya ambil yang original lah, oil seal ni. Selain tu, oscillator shaft. Oscillator shaft 2. Auto filter. Untuk kereta ni memang kotor lah auto filter dia. Warna pun tak ingat bila dia punya last mileage dia tukar untuk auto filter. Ni pun kita boleh tengok lah ni. Dia punya minyak-minyak hitam ni. So dalam nak turun gearbox tu, tukar sekali auto filter. Bila turun gearbox ni, subframe ni kita akan turun. Subframe ni kita akan turun. Subframe turun, engine mounting ni kita akan buka sekali. So engine mounting ni kita buka. Kita tengok setiap engine mounting ni, dia punya engine mounting ni dah lembut tau. Ni tak pasti ni dia pakai brand apa. Kita boleh tengok engine mounting dia yang lama. Koyak. Yang lain ni belum koyak, tapi dia dah terlalu lembut. So kita boleh tengok ni engine mounting dia. Ni satu. Ni belah belakang. Nampak tu. Dia masa nak putus je. Sebab terlalu lembut sangat. Bila je motor terlalu lembut, gearbox ni kita bawa ni masuk D, masuk R kan. Benda tu menyentap tau. Kalau contoh je mounting dia tak dapat absorb dia punya gegaran gearbox, nanti mula start gearbox masalah lah, itulah. Sebab dalaman gearbox tu dah jadi terlalu kuat vibrate dia tau. So pentingnya je mounting ni. Okay, seterusnya drive shaft. Orang cakap dengan kita, cakap ada bunyi bila belok tu. Memang betul ada bunyi. Tapi kita nak tengok bahagian belah kiri ke belah kanan. So bila kita check kat kereta, kita main gini kan. Main gini. Spring ni terlalu banyak tau. Belah luar ni dia dah koyak. Kita nak kena check kiri kanan sekali. Takut dua kali kerja nanti. So bila kita check belah yang kiri ni, dia punya free play dia pun terlalu banyak juga. Ni terasa ni. Lagi satu yang belah luarnya ni pun sekali. Belah luar ni. Kita nak tahu senangnya belah luar ni. Kita main macam gini. Pusingkan. Kalau contoh macam ada nyangkut sikit, tek-tek kan, dia tak licin kan. Tu maknanya dia punya bearing ni ada simptom. So owner pun proceed untuk tukar dua-dua drive shaft. Sebab dia pun nak balik jauh, balik Kelantan kan. Ada masalah pada drive shaft ke bunyi-bunyi, tak selesa lah. Okey, dah selesai pasang gearbox. Lepas tu kita isi minyak sekali. Jangan lupa untuk model Toyota ni yang jenis ada labeling kat sini ni, bila kita isi minyak, jangan lupa dah lepas isi minyak tu, time orang cakap dah lepas siap pasang gearbox tu betul labeling. Lepas tu kita nak kena running, parking balik ni atas je balik, tengok buang lagi minyak. Buang lagi minyak, tengok ada lagi tak minyak yang lebih-lebih tu kat labeling dia ni. Dia ada dua sini. Ni kita boleh tengok sini tempat buang minyak, sini tempat labeling dia. Ada tulis check ni, dekat sini. Kalau contoh minyak tu ada keluar lagi, cukup. Kalau contoh tak ada, memang nak kena isi top up lagi. Tu cara sebetulnya kalau labeling untuk kereta-kereta yang ada labeling kat sini. Okay, so info lagi satu sebelum saya terlupa. Selepas kita buat nak turun gearbox ke, buat penukaran gearbox
Untuk kita Toyota ke atau kereta lain, seeloknya buat calibrate balik untuk gearbox. Nak kena scan balik, calibrate balik dia punya gearbox. Dia kira function dia nak kena neutralkan balik dalam dalaman gearbox tu yang stibel dia tu. Tu penting. Jangan naik turun gearbox, pasal turun minyak terus jalan. Nak kena calibrate balik. Masalah leaking pun alhamdulillah settle, kita pun dah buat running. Itu sajalah. Semoga yang bermanfaat. Assalamualaikum. Bye bye.